Saya memang sentiasa akan mengikuti setiap cabutan tersebut pada setiap bulan. Kesabaran itu adalah sangat penting. Jadi apabila saya melihat cabutan dan melihat kepada komen pembaca, komen mereka yang kata tiada rezeki, keluarkan, laburkan dalam bidang ini dan sebagainya. Kalau rezeki itu sudah ditetapkan untuk kita oleh Tuhan, mesti kita akan dapat. Jadi itu yang membuatkan saya terus bersabar menyimpan dalam BSN. Apabila saya mendapat makluman daripada pegawai BSN untuk menyemak nombor siri sijil simpanan premium saya, dan kebetulan penyata SSP itu masih lagi ada dalam kereta saya, dan bila saya tengok nombor siri itu saya mula berasa gugup, gemetar dan menganggapnya sebagai satu mimpi. Isteri saya kata, "Apa kamu cherish the moment, duduk, I become the millionaire driver." Saya tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Saya tetapkan saya mau menang sebuah kereta. Dan kereta yang saya minat tu ialah kereta Mini Cooper. So walaupun saya mampu membelinya, tetapi saya rasa apa guna beli sekiranya kalau rezeki Tuhan nak beri secara percuma, baik saya simpan. Naluri saya memang kata saya akan dapat. Saya tahu saya akan menang sesuatu, dan kemenangan saya baru-baru ni sungguh tak disangka, lebih daripada apa yang saya hajatkan. Jadi orang kata kalau kita dapat kecil kita reda, kalau kita dapat besar kita bersyukur. Jadi Tuhan nak bagi kepada saya, you minta sikit, nah ambil banyak. So saya rasa overwhelmed dengan kemenangan itu. Saya nak simpan ini untuk tempoh masa yang panjang, dan saya telah tetap simpannya dalam simpanan tetap SSP. So saya tak berniat untuk menggunakannya buat masa sekarang, sebab saya tidak mempunyai sebarang beban kewangan atau tanggungan dan sebagainya. Jadi saya rasa pendapatan saya sudah cukup untuk menguruskan perbelanjaan bulanan dan kehidupan saya, dan saya boleh simpan ini sehingga ke hari pension. Dan perancangan saya, mungkin saya akan merancang sesuatu dengan apa yang saya menang, tetapi saya tak akan bazirkan. Untuk rakan-rakan guru semua, kita ada kelebihan, kita memperoleh pendapatan yang tetap. Jadi kalau kita dapat rancang, maka kita boleh simpan secara konsisten setiap bulan. Jadi nasihat saya kepada semua rakan guru, dalam simpanan ini saya rasa semua guru akan ada rezekinya. Sebab bagi saya tugas guru ni mulia. Kita mengajar. Bila kita mengajar, kita membuat sesuatu yang mulia. So if Indian they believe in karma, when you do good, you will get good things back to you. So that means semua guru mempunyai peluangnya. Okay? Sebab Tuhan lihat, dia akan balas budi baik guru. Okay, saya sudah simpan dalam BSN SSP dan menang. Anda bila lagi?